What is UMPSA? We are education. In its essence, UMPSA builds the ongoing future generation. It provides the best quality of studying for its students to experience and gain new knowledge. We are passionate, pushing ourselves to become someone who inspires innovation and dedication to continue the legacy. We are technologies, enabling all the world's thinkers to enlighten and shape the world in multiple possibilities. We are TVET, producing quality skilled human resources with their requisite values and beliefs. Research, exploring new methods and knowledge to develop amazing wonders that will assist our society. We are entrepreneurs. Modern society demands innovative and heart-driven people. UMPSA teaches its students the foundation of what it takes to become one. We are an opportunity, a place for students to create and present their inventions and ideas to the world. We are global, forging a path on an international level through partnerships and understanding. We are a community. Students from across the world can study and interact with ease and share their cultures and heritage. We are service, providing the best facilities for our students to flourish and a chance to give back to society. We are sustainable. For years, the Green Campus has been used to incorporate environmental management and safeguards into tertiary institutions, making them a more livable and sustainable place to study. A place to relax your mind while studying the course of your desire. In UMPSA, anything is possible as our students continue to grow in the present and the future. We are UMPSA. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah wa thumma alhamdulillah. Pertamanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada yang diraikan pada hari ini Al-Fadil Ustaz Hazrizal bin Abdul Jamil ke program kita bicara inspirasi OKU yang berfokuskan kepada neurodiversity pada hari ini insyaAllah. Jadi kami mewakili UMPSA, Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah, khususnya Pusat Perkhidmatan Inklusif. InsyaAllah berasa sangat berbesar hati kerana macam dikongsikanlah dengan Al-Fadil Ustaz, bagaikan mimpi menjadi realiti. Biasa membaca tulisan-tulisan Ustaz yang sangat menghidupkan jiwa dan hati dan rasanya sangat kenalah dengan tema program kita hari ini, berdasarkan juga bulan November adalah bulan keluarga. Jadi kita membawa konsep ummatik, pendekatan ummah di mana tu sendiri adalah ibu kan, yang membawa kepada keluarga yang merupakan induk kepada ummah kita lah insya-Allah. Jadi dengan tidak memanjang kalam, izinkan saya memperkenalkan sedikitlah tentang Ustaz. Tapi sebelum tu Ustaz, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Doktor atas kesudian mengajak saya. Saya pun berbesar hati dapat ini kali pertama lah datang bukan sahaja ke UMPSA, malah ke Pekan sendiri. Tak pernah sampai sebelum ni kan. Itulah, Alhamdulillah rezeki Ustaz Alhamdulillah. Jadi itulah Ustaz, rasanya kita beri sedikitlah pengenalan tentang Ustaz. Jadi kalau ada mana-mana yang Ustaz nak tambah dan berkongsi, amat diraikanlah. Jadi seperti yang kita semua sedia maklum, kita bersama dengan ikon kita pada hari ini, Ustaz Hazrizal bin Abdul Jamil, yang kalau saya tidak keberatan untuk berkongsi, antara yang saya sendiri pun secara peribadi sangat menghayati konsep erti hidup pada memberi, di mana kita selalu dengar dalam
hadis, kalau tak silap saya, yang menyebutkan tentang manfaat kan, khairun nas yang tanfa'un nas. Jadi begitulah yang sangat terserlah kepada tokoh kita pada hari ini, tokoh pendidikan dan juga penulis suhur yang bukan saja di peringkat orang kata setempat tapi juga sejagat. Ustaz juga ada sebagai pengarah di pendidikan, pengarah pendidikan di Yayasan Pendidikan Khalifah. Selain pada itu terlibat secara langsung dengan JK DPN Jawatankuasa Dasar Pendidikan Negara, dan seperti yang kita sedia maklum juga, di peringkat luar negara di Dublin sebagai imam, sebagai pendakwah, aktivis yang tidak asing lagi. Dan lebih unik daripada itu, kita insya-Allah pada hari ini ingin membawa satu konsep di mana kita semua ini adalah sebaik-baik ciptaan. Dalam arti kata lain, kita membawa satu fokus di mana neurodiversity ni sebenarnya sempurna. Dia bukanlah seperti yang kita faham selama ni, kan? Tetapi bagaimana kita nak hidup dengan neurodiversity itu yang kita nak kupaslah daripada ustaz sendiri. Jadi itu yang kami bersetujulah untuk ringkaskan dari takwim ke takwa, kan, di mana yang Allah pandang adalah takwa, dan kita rujuk kepada kalamullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dari surah At-Tin, di mana bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Mafhumnya, sadaqallahul azim, mafhumnya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan kita pergi pula kepada takwa, di mana Allah lihat kita ni adalah takwa. Jadi di mana fit for life tu? Di mana konsep mukallaf? Seorang, mungkinlah ustaz boleh kupas juga mungkin nanti dari segi keseluruhan dan juga berfokus kepada neurodiversity. Jadi sebelum tu mungkin ustaz ada apa-apa lain yang ustaz nak berkongsi? Terima kasih sekali lagi sebenarnya saya ucapkan pada Dr. Mira dan pasukan daripada Pusat Pendidikan Inklusif di UMPSA. Sangat dekat di hati saya, dan Allah SWT mengaturkan setiap satu perkara tu sentiasa ada hikmah yang kita perlu cari di sebaliknya. Dan bila doktor bacakan ayat daripada surah At-Tin tadi kan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, Allah menyatakan kepada kita bahawa manusia ni adalah manusia yang sempurna, dan Allah rezekikan kepada saya dapat di bahagian awal perjalanan pendidikan saya menikmati kesempurnaan tersebut. Masa dekat sekolah tak ada masalah, belajar dengan cemerlang, tak pernah melihat diri dan orang sekitar pun tak melihat saya ada apa-apa isu berkaitan dengan pembelajaran. Tetapi apabila cabaran demi cabaran datang, saya sambung belajar di peringkat sarjana mudanya di Jordan. Kawan-kawan lain tu 4 tahun, tapi saya 8 tahun dan hampir-hampir tidak berjaya menamatkan pengajian, dan saya tidak tahu kenapa. Bila kita tidak tahu kenapa tu yang bahayanya, dan sepatutnya pengalaman tersebut sudah pun boleh kita kata memberikan red flag kepada kita kan. Tapi pengetahuannya tidak ada. Keinginan untuk belajar yang tinggi itu menyebabkan habis sahaja belajar 8 tahun di Jordan dalam bidang syariah, saya cuba sambung belajar pula di peringkat sarjana. Bila kawan-kawan yang lain mengambil masa yang 1 tahun, 2 tahun selesai masters, saya tak lepas-lepas. Dan bila sampai kepada peringkat cuba berkali-kali, duit pun dah habis, daripada awal 30-an sedar dah nak masuk 50 tahun, tak lepas-lepas lagi. Saya pernah sampai ke titik yang sangat rendah dalam hidup, rasa diri tak berguna, tak cukup pandai. Sambungan ayat yang doktor bacakan tadi, summa radadnahu asfala safilin, kemudian Allah jatuhkan, lemparkan kita ke serendah-rendah keadaan. Saya pernah bertanya, adakah saya berada di tempat yang saya rasa sangat rendah ni? Dah tak nak hidup dah masa tu, as a loser, ayah yang tak berguna, suami yang tak berfungsi,
memalukan majikan saya. Dikenali di Malaysia dengan 1, 2, 3, 4, tapi dalam diri tu imposter syndrome tu dah hampir lengkap 100%. Adakah saya hina ini Allah yang mencampakkan saya kepada kehinaan, atau kehinaan ini terjadi kerana ada benda-benda yang saya masih perlu cari jawapan? Jadi bila saya berjaya menyelesaikan masters dalam percubaan yang ke-6 di usia 50 tahun, kalau ditanya kepada saya kenapa masih nak buat masters kali yang ke-6, tak ada siapa yang paksa pun, tapi dia lebih kepada saya nak menyelamatkan diri sendiri, kerana saya sudah berada di daerah hilang kepercayaan kepada diri sendiri. Jadi bila ayat Allah Ta'ala kata Allah yang telah menciptakan manusia kepada sebaik-baik kejadian, kemudian manusia yang sama juga boleh jatuh ke lembah yang paling hina. Jatuh di lembah yang hina itu tidak pernah berlaku kerana adanya quote-unquote kecacatan. Orang cacat tidak hina, sama ada cacat yang kelihatan atau cacat yang tidak kelihatan, termasuklah neurodiversity yang kita nak bincang kali ini. Yang jatuh hina itu ialah apabila manusia lari daripada Tuhan, lari daripada kebaikan. So yang menjatuhkan kita ke lembah yang hina ialah apabila moral kita rosak. Tetapi jika kita gagal dalam pelajaran, gagal dalam kehidupan, gagal dalam pekerjaan, itu bukan sesuatu yang seharusnya saya terima sebagai satu kehinaan yang saya hampir-hampir pernah menerimanya. Jadi sebab itulah saya rasa bila diajak untuk berwacana, berbual tentang topik ini, bukan sahaja kita nak meneroka daripada aspek technicality dia, kenapa kali ini berjaya, dan jika perkara-perkara yang membantu untuk berjaya itu boleh dimanfaatkan di tempat lain pula, kita nak terokai. Yang lebih besarnya, terutamanya sebagai orang Islam, untuk kita nampak manusia yang paling lain, manusia yang paling quote-unquote pelik sekalipun, tetap ada tempat dalam agama ni. Sebab agama ni datang daripada Tuhan yang buat kita semua. Itu. Sungguh kita kata menyentuh hatilah apa yang pengenalan yang Ustaz berikan tadi. Jadi itulah Ustaz, bila kita dah bercakap tentang mampu ni kan, dia sangat terkaitlah dengan ayat ayat Quran dari surah Al-Baqarah, di mana auzubillahi minasyaitonirrajim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi mungkin dari perspektif neurodiversity lah, kan, sejauh mana, selama mana, bagaimana, itu yang selalu kan menghantui. Dan jika Ustaz tidak keberatan, mungkin boleh juga kita lihat dari segi perspektif yang selalu disebutkan tentang attention deficit ni kan, ADHD ni. Sebenarnya macam mana kehidupan sehari seorang ADHD, maknanya seorang Muslim ADHD kan. Sebab orang akan kata, boleh ke dia nak solat kan, sedangkan khusyuk tu, dan boleh kata kita boleh masuk neraka kan, neraka will, disebabkan kita ni, maknanya apa, itu kadang-kadang jadi konflik kan. Apa guna solat boleh masuk neraka, contoh. Jadi mungkin Ustaz boleh ni, sebab solat tu kan tiang agama. Betul. Okey, silakan Ustaz. Dalam perjalanan kehidupan saya, apabila ADHD itu timbul, dia membantu saya menjawab soalan yang paling saya susah nak jawab, iaitu apabila saya beritahu saya tak boleh menulis tesis, orang tak boleh terima sebab saya menulis buku. Ni dah ada 28 buku. Kalau buku boleh 28 buah tulis. Tesis tu apa lah tesis sangat kan? 100 muka surat, 80 muka surat, apa masalahnya. Dan saya pun memang tak tahu kenapa saya tak boleh tulis. Dan bila saya tak boleh tulis, ada pensyarah di dalam beberapa percubaan tersebut mengatakan mungkin tak fokus, terutamanya kalau sibuk berceramah kan, berhentilah ceramah tu sekejap, fokus. Saya rasa saya tidak begitu. Saya tidak mengabaikan pengajian kerana sibuk berceramah. Tapi akhirnya kerana kita tak ada jawapan, kita terpaksa menerimanya lah. Sehinggalah apabila ketika saya berada dalam percubaan yang tak ingat ke berapa, mungkin yang ketiga, saya menyalahkan
kesibukan kerja, kenduri kendara, traffic jam, hal-hal yang kat Malaysia, lari pergi ke tempat yang tak ada semua tu, di Finland. Dan bila sampai di Finland tu, tak boleh nak salahkan sesiapa dah, tinggal saya sahaja. Tapi masalah yang sama masih berlaku. Basically, perbezaan yang berlaku di antara menulis tesis ataupun artikel-artikel ilmiah untuk tugasan, assignment, dengan menulis buku ialah di tesis itu dia membosankan. Buruk sangat bunyinya kalau membosankan sampai gagal. Pentingkan sangat ke hiburan, keseronokan. Tapi dia bukan begitu. Bila dia membosankan, kita sukar untuk fokus. Kemudian bila kita menulis artikel yang sangat berstruktur dalam artikel-artikel ilmiah, ada masa-masanya saya perlu mengambil petikan tertentu daripada research paper. Dan bila saya tulis saja ke kanan dan baca research paper, saya akan hanyut. Oh, menarik ni. Sambung lagi baca, melompat pula research paper berikutnya. Orang putih kata lost in the rabbit hole, kan? Maknanya sudah dah 2 jam, tak ingat dah tadi cari apa sebenarnya. Dan benda tu berulang-ulang macam loophole yang menyebabkan saya hanyut. Sehinggalah apabila saya menerima diagnosis ADHD dan saya mengambil masa lebih kurang dalam 5 tahun daripada tahu yang saya ada ADHD dengan bantuan sahabat saya yang seorang psikiatris, dengan mendapat diagnosis formal. Diagnosis formal tu membolehkan saya mula memanfaatkan pharmacological intervention lah, maksudnya mengambil stimulan. Barulah saya berjumpa bahasa untuk menerangkan apa masalah yang saya hadapi. Bahawa ADHD itu namanya pun tidak tepat sebenarnya untuk menjelaskan gangguan yang dialami. Kerana ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder, adalah dianggap sebagai istilah yang sudah ditambah baik daripada ADD sebelumnya. Dahulunya dia dikenali sebagai ADD. Tetapi perkataan yang lebih tepat untuk mengungkap senario neurodiversity ini adalah Executive Function Deficit Disorder. Kerana apa yang menyatukan semua cabaran yang dihadapi oleh individu ADHD adalah gangguan fungsi eksekutif. So, fungsi eksekutif ni ada 7 dalam kepala. Inhibition, keupayaan kita untuk mengawal diri daripada tidak buat apa yang kita tidak patut buat, menyaring sensori, memberikan fokus, meregulasi emosi. Bila kita rasa marah, kita berkemampuan untuk menjinakkan rasa marah itu untuk bertenang, dan banyak lagi lah kita katakan fungsi eksekutif tu. Di situlah gangguan tu berada. Jadi apabila saya mula mengambil stimulan, saya menunggu lebih kurang dalam 3-4 minggu supaya tidak tertipu dengan placebo effect kita kata. Bila saya baca, saya membaca sebuah buku bahasa Arab dalam bentuk PDF. Lepas subuh ni di Island lah kan. Lepas baca, berhenti sekejap, breakfast, sambung balik baca, kemudian berhenti, solat zuhur, makan tengah hari, sambung balik, sampailah malam masak sembahyang maghrib, isyak. Lepas isyak tu saya sambung lagi. Malam tu lebih kurang pukul 11 lebih tu saya habis baca buku tu, dan saya faham apa yang saya baca. Masa itulah datang rasa sedih dan gembira. Sedih sebab rupanya selama ni membaca tu ialah satu aktiviti yang sangat payah untuk saya. Tapi saya tak tahu pengalaman membaca selain daripada yang itu. Dan orang tak percaya kalau saya kata membaca itu sulit, sebab saya memang orang yang suka membaca. Dan bila dah mendapat intervensi berkenaan, saya sedar yang saya berhenti sarapan pagi, kemudian saya boleh baca, sambung balik baca. Kalau dulu tak berlaku lah tu. Bila saya pergi ke dapur bancuh kopi, dah hanyut buat kerja-kerja yang lain pula. Saya sedar mungkin 3 hari lagi baru datang balik ke buku tu kan. Dan ketika itulah saya mula memberanikan diri untuk cuba sambung pergi semula ke kampus, tapi dalam program kecil, postgraduate certificate 6 bulan. Sangat berbeza pengalaman. Assignment siap on time. Bila ada projek, saya boleh bahagikan kepada task yang kecil-kecil. Bila banyak benda yang perlu dibaca, saya tidak panik. Basically kalau dalam bahasa Inggeris dia kata foggy brain. Kita rasa macam ada kabus dalam di bahagian kepala kita, foggy brain tu hilang. Dan selepas berjaya menyelesaikan postgraduate certificate itu seperti yang sepatutnya, saya memberanikan diri cuba sekali lagi dalam percubaan yang ke-6. Dan bezanya ialah dalam percubaan yang ke-6 itu
saya mendaftarkan diri di universiti di Trinity College Dublin sebagai pelajar berkeperluan khas kerana diagnosis ADHD saya. Dan sistem-sistem yang ada di universiti itu, selain daripada saya yang sudah faham ADHD itu apa, stimulan, tahu sedikit strategi bagaimana cara nak belajar dengan lebih baik, sistem di universiti itu memainkan peranan yang besar untuk membolehkan pengalaman belajar kali ini membantu untuk selesai dengan baik, mudah-mudahan, insya-Allah. Jadi yang itulah yang nak diterukai. Basically jawapan kepada yang doktor tanyakan tadi, individu ADHD akan berdepan dengan masalah yang berlegar kepada fungsi eksekutif. So kalau solat, mungkin dia akan lambat solat, terlupa solat dalam keadaan dia tidak sengaja memaksudkan. Dan orang susah nak percaya. Bahayanya bila tak ada diagnosis ADHD tu, kita akan melihat kesalahan itu dari segi moral. Orang yang sengaja melengahkan solat kan, celakalah kepada orang yang melengahkan solatnya, dalam ayat Al-Quran ada. Jadi benda itu akan makan moral kita. Tetapi bila kita belajar bagaimanakah sebenarnya otak bekerja apabila dia cuba mengingati sesuatu, mengekalkan maklumat itu di working memory, perlukan kepada neurotransmitter yang cukup, baru kita boleh ingat. Dan rupa-rupanya individu yang ADHD seperti saya ini kekurangan neurotransmitter tertentu yang menyebabkan maklumat yang kata 5 minit lagi masuk waktu solat, bersedialah untuk solat, ataupun cepat-cepat sikit habiskan ni dan boleh pergi solat. Maklumat itu perlukan neurotransmitter tu untuk dia duduk dalam working memory kita, dan bila benda tu kurang, digantikan dengan maklumat lain, terus kita terlupa solat, lambat solat, terlupa temu janji, lambat temu janji. Dan bila dikumpulkan semua tu, kira jadi orang jahat lah. Ya? Orang yang mungkin janji, orang munafik, orang yang pandai cakap package lah semua-semuanya. Jadi akhirnya moral kita jadi rosak, sedangkan dia bukan pilihan kita sepenuhnya yang bila doktor sebutkan tentang taklif tadi. Dan bila saya telah menerima diagnosis ADHD, memang sebagai orang dari latar belakang syariah, saya patah balik dan saya nampak ada banyak petikan daripada hadis Nabi SAW, daripada sirah yang menunjukkan bagaimana Nabi SAW tu buat sesuatu yang mungkin boleh kita istilahkan sebagai tafawut al-mas'uliyah, differentiated responsibility. Walaupun solat itu wajib, tetapi ada banyak hadis yang kita mungkin tak biasa singgah, yang menunjukkan bagaimana orang yang ada masalah solat, Nabi SAW tidak terus menghukum, tetapi menyediakan kaedah bagaimana orang yang ada masalah solat dan juga isu-isu yang lain boleh diperkasakan. Mungkin yang itu yang kita kena ambil hikmahnya awal-awal dahulu dalam masyarakat kita, bahawa bukan semua benda silap, benda salah, benda kurang, faktornya ialah kerana moral, lemah iman. Tetapi ada pelbagai sebab. Nabi SAW belum ada sains, belum ada kognitif punya penyelesaian ke apa, baginda ada satu jiwa, ada satu kualiti dalam diri baginda yang menyebabkan reaksi baginda sentiasa rahmah. Dan bila sains datang 1400 tahun kemudian, menunjukkan bagaimana emasnya teladan-teladan yang Rasulullah tinggalkan, sehingga dia bukan hanya sesuai dengan agama, malah juga sesuai dengan cadangan-cadangan saintifik yang kita kenal pada hari ini, kan? Okey. Apa begitu menariklah, dan secara tak langsung kita boleh memahaminya, bukan setakat kehidupan seharian sebagai seorang ADHD. Tu termasuk juga cabaran-cabaran dan juga kita boleh kata persekitaran. Betul. Dan mungkin jarang-jarang disentuh lah Ustaz, kan? Kita selalu tersentuh tentang diri seorang ADHD. Bagaimana pula pandangan Ustaz untuk kita membantu, kan, keadaan ni? Apa nasihat dan pandangan Ustaz kepada penjaga yang ada anak ADHD? Sebab kita ada kan staff, ada rakan-rakan yang dia ADHD, anak dia pun ADHD. Tu satu. Dan bayangkan dengan keadaan ni, mungkin Ustaz boleh bagikan pandangan dan juga nasihat bagaimana pula isterinya tu. Dan bagaimana pula guru-gurunya nak menyantuni orang-orang ADHD. Maknanya tadi ibaratnya daripada
perspektif individu, perspektif individu tu sendiri kan, tersyashul berbagi ni. Tapi macam mana pula dengan support system? Mungkin Ustaz boleh bagi pandangan, sebab kita nak juga dengar nanti. Yalah, Ustaz ni pun ada institusi yang berkaitan kan, konsep khalifah dan sebagainya. Jadi kita nak menjurus ke arah tu insya-Allah. Mungkin saya selitkan sedikit dekat situ. Dari manakah datangnya istilah neurodiversity tu? Asalnya kecacatan mendapat label untuk menerangkan keadaan cacat tu adalah dengan menggunakan medical model. Perkembangan ilmu perubatan memberi nama kepada ADHD, autism dan lain-lain. Kemudian apabila istilah-istilah tersebut membantu untuk menjelaskan senario-senario tertentu yang kalau kita tengok sebelum daripada perkembangan ilmu perubatan, istilah-istilah yang dipakai lebih menakutkan lah. Saya tak pasti dalam bahasa Melayu macam mana kan, sebab saya belajar di sana. Tapi misalnya kata stupid, downfolded dan sebagainya, istilah-istilah yang dipakai untuk describe mereka ni tadi. Retarded, mentally retarded dan lain-lain tadi. Medical model menjelaskan bahawa ada sesuatu yang dibuktikan oleh perubatan. Perubatan telah membantu, tetapi perubatan juga menyebabkan label-label yang dipakai makin tadi parah. Dia memberikan sedikit manfaat, tetapi dia juga datang bersama dengan stigma, sehingga label datang satu paradigma baru sekitar tahun 1970-an yang mengatakan bahawa halangan-halangan yang mendatangkan kesusahan yang dialami oleh orang-orang quote-unquote cacat ni datang daripada persekitaran. Environment is the one that is disabling them. Betul. Lalu muncullah satu model alternatif kepada medical model, iaitu social model. Jadi social model itu mengatakan bahawa kelainan-kelainan, kalau dulu kita orang kurang upaya, kemudian dibertukar kepada kelainan upaya, isunya ialah kerana social model itu mula mengatakan bahawa benda-benda yang menyusahkan individu-individu ini adalah kerana persekitaran itu direka bentuk sehingga menyusahkan sesetengah orang. Barulah datang neurodiversity, iaitu diversity in neurology. ADHD bukan cacat, autism bukan quote-unquote cacat. Cacat itu bermaksud defisit, tapi dia adalah kelainan. Dan kelainan ini menyebabkan lahirnya dua bentuk sokongan yang berbeza. Sokongan pertama nama dia, kalau dalam bidang pendidikan, saya dalam bidang pendidikan, kalau sokongan yang pertama nama dia special education, pendidikan khas. Tetapi pendidikan khas itu telah digantikan di Ireland sebab dengan pendidikan inklusif. Dan pendidikan inklusif itu bila dia dah jadi pendidikan inklusif, saya lihat bagaimana dia lebih mesra dengan benda yang kita kenal dalam Islam. So dalam Islam, mau tidak mau, pertama sekali kita boleh katakan istilah-istilah yang wujud dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan kondisi seseorang. Contohnya buta, katakanlah al-a'ma seperti dalam surah Abasa, saya sentuh sekejap lagi. Perkataan yang dipakai itu hanya mempunyai konotasi yang menjelaskan keadaan orang itu. Tetapi perkataan itu padanya tidak ada konsep disable. Al-a'ma bermaksud tidak melihat, bukan tidak mampu melihat atau tidak boleh melihat. Dia tak ada bagi value negatif. Ya. Dia describe je. Ya. Jadi timbul pertanyaan di kalangan penyelidik, kenapa dalam bahasa Arab istilah-istilah yang nak mengungkapkan tempang, cacat, bisu, pekak tidak dikaitkan dengan mampu ke tidak mampu. Dan itu ada kaitan dengan asas agama kita, bahawa agama kita itu buta ke atau cacat ke atau sakit, mutuality, kebersamaan sudah pun sedia ada. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan bagaimana orang sakit ke, orang buta ke, orang yang cacat tidak ada masalah untuk makan di rumah kamu bersama-sama. Ada kisahnya pada itu. Tapi ayat yang harus menjadi kita kata panduan kita secara yang paling fundamental adalah kisah yang berlaku pada Abdullah ibn Ummi Maktum. Apabila Abdullah ibn Ummi Maktum hadir kepada Nabi SAW meminta agar dirinya dibimbing, kita masih boleh menyalahkan Abdullah ibn Maktum sebab dia masih boleh mendengar. Dia tahu Nabi SAW sedang berada di dalam satu program, sedang berdakwah,
kepada ketua-ketua kabilah Quraisy, termasuklah Abu Jahal pada masa itu. Dan baginda SAW bukan mengherdik Abdullah bin Maktum, tunggulah sekejap, katalah tidak. Tetapi abasa tu maksudnya mengerutkan mata, macam a bit uneasiness. Tunggulah sekejap, macam tu kan. Itu saja, kerana menganggap prioriti utamakan yang ini, yang lebih ada prospek. Lepas ni baru datang kepada Abdullah bin Maktum. VIP lah. VIP. Akan tetapi hanya dengan berkerut dahi tu dan memalingkan fokus balik kepada pemimpin itu, Allah tegur. Dan teguran Halusnya. Dan teguran itu diulang baca sampai kiamat. Malah teguran Allah kepada Nabi SAW itu menggunakan third person. Abasa wa tawalla. Dia itu memasamkan muka dan memalingkan wajah. Bukannya engkau memasamkan muka dan memalingkan wajah. Third person itu ada konotasi distance. Seolah-olah ketika itu Allah tak berkenan dengan tindakan Nabi dan Nabi SAW berada jauh daripada Allah. Maknanya bila kita melihat individu yang ada keperluan tertentu, budak-budak yang isu-isu neurodivergent ataupun ni, banyak nak tambah kerja ni, seolah-olah kita ni sedang jauh daripada Allah. Sebab itu selepas kejadian tersebut, Nabi SAW turunkan rida baginda yang sangat mulia tu. Abdullah bin Maktum duduk di atas rida Nabi dan baginda tanya soalan, Makna mulia kan. muliakan dia. Dan soalan yang Nabi tanya kepada Abdullah bin Maktum itu boleh menjadi soalan yang menjadi SOP Pusat Pendidikan Inklusif ketika nak membincangkan apakah keperluan pelajar ini. Kata baginda, hal laka min hajah, kan, apa keperluan engkau yang boleh kubantu. Bukannya aku ada 1, 2, 3, 4, gunakanlah. Tak, benda tu co-created together. Tanya pada Abdullah bin Maktum, apakah yang kau ada. Akibatnya Abdullah ibn Maktum menjadi scholar, menjadi ulama, menjadi imam di dalam zaman baginda, yang tidak berlaku dalam tamadun lain. Kerana tamadun lain orang buta tidak melihat, tak ada tempat. Kemudian lanjutan daripada itu, balik pada soalan asal yang doktor sebutkan tadi, kita dapat melihat di zaman Umar bin Al-Khattab, apabila seorang bapa mengadu anaknya yang tidak melihat mengalami kesukaran untuk ke masjid, dibenakan penginapan berdekatan, accommodations. Dan sepanjang sejarah Islam itu, malah jawatan untuk carer kepada orang yang menjaga mereka yang perlu dijaga kerana kelainan atau disability yang tidak kelihatan tadi, telah wujud seawal daripada kerajaan Bani Umayyah. Basically-nya orang Islam dalam sejarahnya itu tidak melihat quote-unquote kecacatan sebagai beban, sebagai masalah. Dia diterima dengan begitu baik saja. Cuma pada hari ini keadaan itu mungkin atas lebih sikit, kurang sikit, lebih sikit, kurang sikit, mungkin kerana kita telah terputus daripada legasi mulia yang dah ada dalam sejarah kita. Jadi kalau di island, untuk individu ADHD seperti saya, di dalam kumpulan sokongan ADHD Island, dia ada perhimpunan pertemuan bulanan untuk individu ADHD dewasa, ADHD kanak-kanak, ADHD lelaki, ADHD perempuan dan pasangan ADHD. Maksudnya dia ada support group untuk individu ADHD, untuk individu yang bukan ADHD tetapi pasangannya adalah ADHD. Macam mana nak handle? So mereka ada peer support, satu sama lain bertukar-tukar pendapat supaya kita boleh bantu-membantu. Sekurang-kurangnya kalau di island tu, itu yang saya tahu. Dalam dunia pendidikan, bila pendidikan itu namanya pendidikan inklusif, perbezaan di antara pendidikan inklusif dengan pendidikan khas melihat barriers ataupun masalah-masalah pembelajaran berada pada murid. Jadi kita kena bantu murid supaya dia boleh belajar. Tetapi dalam pendidikan inklusif, barriers itu dilihat lebih banyak berada di dalam sistem. Maka kita perlu menyemak dan mereka bentuk kembali sistem agar sistem itu tidak menjadi punca utama orang tak boleh belajar. Bila mana reka bentuk sistem itu yang diubah suai, bukan hanya pelajar-pelajar berkeperluan khas, semua pelajar dapat manfaat. Saya selalu analogikan, kalau kita nak buat kerusi untuk pilot dalam kokpit, kita ukur ketinggian 500 pilot dan kita dapatkan ukuran purata dia, kemudian kita buat kerusi.
Akibatnya terus 300 pilot tak sesuai sebab tak dekat dengan purata tadi. Reka bentuk yang lebih sesuai ialah kerusi tu adjustable. Boleh ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Jadi dalam pendidikan, jika selama ini bantuan yang diberikan ialah pertamanya pelajar tu kena ada diagnosis dan kemudian kena keluarkan duit yang banyak, cikgu kena menerima latihan yang spesifik supaya mereka itu boleh bantu. Dan bantuan tu pula kalau tidak melihat, macam ni bantuan dia, tidak mendengar, macam ni bantuan dia, berat. Tetapi pendidikan inklusif dia pergi ke arah yang berbeza. Misal yang mudah berlaku ialah dalam pengajian master saya, tugasan-tugasan bagi setiap coursework. Di hujungnya 3,500 perkataan academic essay sebagai assignment untuk coursework itu, kami diberikan pilihan. Kalau menulis essay itu mendatangkan masalah, you can choose different format. Nak buat presentation ke, nak record audio ke. Yang penting fokus kepada content. We are evaluating the content but not the format, kata pensyarah. Cuma kalau saya buat presentation, saya kena kreatif pada mencari jalan macam mana nak mengekalkan integriti akademik, in-text citation ke apa dan sebagainya itu macam mana. Benda itu diberikan pilihan bukan hanya untuk saya sebagai pelajar ADHD, tapi pilihan untuk semua pelajar. Jadi para pelajar yang tidak ada sebarang diagnosis tapi dia rasa kalau topik macam ni dia kena lebih banyak memvisualkan apa yang dia nak sampaikan, mungkin presentation lebih efektif berbanding dengan menulis esei akademik. Perkara itu bukan diberikan oleh pensyarah kepada kami atas ihsan dia, tetapi pensyarah memberikan pilihan itu kepada kami berasaskan satu framework yang well research, yang ada pelbagai kajian untuk mengukuhkan amalan tersebut. Basically amalan itu ialah merupakan amalan yang menghapuskan penghalang belajar yang berada di dalam sistem supaya individu-individu di kalangan murid boleh melaksanakannya. Universiti pun jimat duit, pensyarah pun tidak akan melihat kehadiran pelajar yang ada diagnosis tertentu sebagai menyusahkan, membebankan. Dan saya tak sempat pun nak bagi tahu pensyarah yang saya ADHD sebab saya tak perlu beritahu. Sebab dengan ada pilihan tersebut, saya dah nampak masalah besar yang selalunya mengganggu saya dalam 5 percubaan sebelum ni, saya boleh atasi. Jadi di situlah saya melihat pendidikan inklusif, tools yang dipakai, kerangka tersebut sangat-sangat bermanfaat. Malah dalam bahasa bajet, bahasa duit, bahasa perbelanjaan berapa yang perlu dikeluarkan oleh universiti pun dapat dijawab dengan positif. Yang paling penting juga dalam Islam, agama kita dah mesra dengan kerangka tu. Sebab kalau solat tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, baring. Kalau puasa terbit matahari sampai matahari tenggelam, saya duduk Finland, matahari terbit tenggelam 22 jam, saya tak perlu puasa 22 jam, ada caranya. So Islam ni ada je kesulitan, ad-darar yuzal, kata maqasid syariah kaedah fiqh kan. Bila ada mudarat, bila ada halangan, hilangkan halangan. Dan kalau sekiranya ada tanggungjawab, macam yang doktor sebut tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, basically apa saja halangan masalah, kita akan fikir macam mana kita nak memperkasa dan bukannya nak membetul. Kerana membetul itulah yang selalunya menyebabkan orang nampak tak betul-betul lah. Tak betul-betul, menyusahkan kan. Terpanjang cakap pula saya. Tak apa. Memang itu yang kita nak kan. Kita nak ibaratnya lagi banyak yang Ustaz kongsikan, pencerahan tu akan memberi cahaya macam yang Ustaz sebutlah. Sebab kita kebanyakan masanya kita berada di terowong-terowong yang tertentu. Contoh macam, contohlah macam kata tadi, ada yang terowongnya adalah sebagai parents, ada yang terowongnya tu sebagai isteri, ada yang terowongnya tu sebagai pendidik, pensyarah, ada terowongnya sebagai rakan. Jadi semuanya melihat sebagai sesuatu yang unresolved. Tu yang kita kata OKU tu tak okey, sedangkan okey je. Kalau nak diringkaskanlah kan. Jadi tertariklah dengan yang Ustaz kongsikan tentang neurodiversity tadi. Jadi kalau kita sedia maklum, Ustaz sendiri menerajui kan yayasan Khalifah kan, di mana dia berorientasikan pendidikan inklusif. Jadi yang kita faham konsep Khalifah tu sendiri adalah
yang memakmurkan muka bumi. Menunjukkan apabila konsep memakmurkan ni dia aktif. Maknanya kita bersifat menyumbang. Jadi bila Ustaz ulas tentang konsep neurodiversity ni adalah satu beban yang tak nampak. Baik sebagai individu, baik juga sebagai anggota masyarakat. Jadi macam mana Ustaz melihat usaha Ustaz melalui Khalifah yang Ustaz terajui itu sendiri sebagai salah satu wadah yang insya-Allah sedikit sebanyak memberikan satu solusi lah. Kan? Dan mungkin kalau kita boleh juruskan kepada beberapa perkara, Ustaz sebut tentang barrier tadi, di mana selalu disebut juga universal design. Kan, dalam pendidikan pun ada tentang konsep reka bentuk sejagat, dalam bangunan pun bila mesra semuanya, kan, mesra berkeperluan khas. Jadi selalu yang menjadi halangan ni kita boleh ringkaskan kepada akronim fokus. Pertama, F tu adalah fizikal. Sebab kenapa? Contoh kita ada bincang juga. Contoh kalau macam ADHD, retention kepada sakit dia tu tak sama. Jadi mungkin kalau doktor nak rawat anak autism pun tak sama. Sebab orang lain sikit pun dah merenjat kan. Kalau kena api dan panas, dia mungkin lambat anak ni dan sebagainya lah. Selain pada yang faham halangan fizikal tu, perlukan kepada tongkat, perlu kepada ni. Jadi neurodiversity kan dia sangat berbeza. Kedua adalah dari segi organisasi. Mungkin kita tengok organisasi ni pendidikan saja, sedangkan itu yang saya dikongsikan dengan Ustaz sebelum sesi kita kan. Golongan OKU ni dia dah jadi dari rumah dia datang, dari rumah dia kembali. Maknanya dia tak boleh mandiri. Konsep berdikari mukallaf yang kita masukkan jauh sekali untuk menjadi khalifah yang kita boleh kata aktivis, yang sama-sama menyumbang dalam bentuk yang tersendiri kan. Sebab kami, untuk pengetahuan Ustaz, sangat berbangga MPSA ni, walaupun apalah cara orang nak memandang, mohon doa juga. Kami ada pelajar PhD yang pertama OKU yang dah pun bergraduat, Dr. Siti Hawa yang sekarang ada di ICU. Dia mengalami jangkitan di paru-paru dan alhamdulillah beransur pulih berkaitan dengan influenza lah. Apa yang kita nak kongsikan berkaitan dengan organisasi ni Ustaz adalah dari segi macam mana orang seperti Dr. Siti Hawa ni, dia walaupun mungkin perspektifnya berbeza sedikit sebab dia fizikal kan, dia spinal muscular atrophy SMA, tapi nak dikatakan organisasi ni juga yang mampu membawa dia ke tahap PhD. Tapi dalam masa yang sama mungkin organisasi juga menjadi satu persoalan. Maknanya dia dah ada PhD, tapi dia nak kerja dekat sektor mana? Itu contoh. Seterusnya adalah K, itu komunikasi. Sebab kenapa kita rumuskan begitu? Sebab cara orang ADHD berkomunikasi dengan autism yang mengalami spektrum sosial yang pelbagai juga berbeza. Orang yang ada disleksia, dia nak menulis pun tak sama kan, dia nampak terbalik dan sebagainya. Jadi ada komunikasi lisan, ada komunikasi verbal. Seterusnya U tu adalah umum, maknanya dari segi tanggapan lah macam yang kita sebutkan tadi. Dan tak kurang pentingnya S di sini adalah sikap kan. Sebab sikap ni kita sebenarnya tak semestinya kata sikap tu daripada orang yang tu, macam Ustaz katalah ada satu masa tu memang rasa orang kata down lah, dah tak boleh nak buat apa-apa kan. Tapi kadang-kadang masyarakat tu yang down kan dulu. Kan. Jadi mungkin pandangan Ustaz, bagaimana apa yang Ustaz tengah usahakan boleh membantu dari segi barrier fokus tu tadi yang kita senaraikan. Di sekolah kami yang walaupun sekolah rendah dah hampir masuk 20 tahun tahun hadapan, dan sekolah sejak 2014 2006 untuk sekolah rendah, kemudian sekolah menengah lebih kurang segitulah 2014 2013 tu, kami masih lagi meneroka banyak benda. Perkataan yang kami gunakan untuk mengungkapkan pelajar kami adalah khalifah. Itu juga adalah untuk menghilangkan kita katakan label yang defisit daripada apa jua kerjaya yang bakal pelajar-pelajar itu bekerja pada satu hari nanti. Kita imarahkan masa sekolah. Maknanya kalau dia kerja sebagai orang yang membersihkan, tukang cuci lah kalau istilahnya, dia tidak akan merasa jadi tukang cuci itu sebagai satu benda yang hina, kerana dia adalah seorang khalifah.
dan dia buat kerja tu kerja yang melengkapkan apa yang dunia ini perlukan. Betul. So self image dan self worthiness itu terjaga dengan istilah khalifah tadi. Tapi benda tu dia tidak Dia rasa cukup. berharga. Ya, tapi dia tidak cukup dengan slogan dan kita bercerita yang indah-indah. Dia mesti berasaskan kepada realiti kehidupan. Jadi sekolah kami mengamalkan dia punya framework itu adalah pendidikan karakter. Dan pendidikan karakter bermaksud di sana ada pedagogi khusus untuk membentuk pembelajaran berasaskan nilai. Jadi kalau misalnya nakkan anak tu menjadi seorang yang berempati, yang prihatin, ada agenda khas untuk menjayakannya. Jadi dia bukan bergantung kepada tazkirah, peringatan masa orang kata perhimpunan pagi ke, tapi dia berlaku di sepanjang perjalanan di sekolah daripada pagi hingga ke petang. Malah ibu bapa juga perlu menerima orang kata macam pendidikan yang kita letakkan, parenting course, supaya apa yang dibuat di sekolah itu juga berterusan di rumah. Itu asas yang jalan di sekolah kami. Kami tidak pernah mewar-warkan bahawa sekolah kami adalah sekolah mesra anak-anak OKU kalau guna istilah dulu-dulu. Tetapi dari semasa ke semasa ibu bapa yang ada anak-anak berkeperluan khas hadir ke sekolah kami, dan biasanya mereka hadir tu dalam keadaan mereka dah tak tahu dah nak bawa anak mereka ke mana. Semua tempat tidak sesuai. Dan di sekolah kami juga sebenarnya guru kami di satu peringkat tidak pernah menerima sebarang latihan. Dan kami bimbang kalau kami kata okeylah marilah datang, tapi kami tak boleh nak didik, kita tak dapat tunaikan amanah yang kita janji. Jadi biasanya 1, 2, 3 orang pelajar yang ada keperluan khas tertentu, autism ataupun ADHD, keputusan nak menerima pelajar tu masuk ke sekolah kami banyak bergantung pada hasil perbincangan di antara ibu bapa dengan sekolah. Dan dari semasa ke semasa ada syarat-syarat yang kita letakkan, bukan berasaskan teori tertentu apa-apa, tetapi lebih kepada macam try and error. Misalnya, kami boleh terima pelajar dengan syarat ibu bapa punya expectation bukanlah saya nak anak saya straight A yang mungkin susah nak capai. Malah boleh terima, tapi ibu bapa setuju anak kena bawa pergi terapi supaya berjalan bersama-sama. Dari semasa ke semasa, jumlah pelajar yang ada diagnosis, tidak ada diagnosis tetapi menampakkan simptom-simptom yang hadir daripada spektrum neurodiversity ni tadi, dia makin bertambah. Dan kami rasa kehadiran pelajar ini ke sekolah kami berpunca daripada beberapa benda yang kami buat dalam keadaan kami sendiri tidak sedar. Contohnya, oleh kerana kita sekolah swasta, kita ada autonomi untuk lebih fleksibel dengan bentuk pembelajaran, bentuk pengajian. Jadi flexibility itu sebelum kita kenal Universal Design for Learning, sebelum kita kenal pendidikan inklusif, sudah pun menyediakan ruang untuk membolehkan anak-anak ini mendapat pengalaman belajar yang berbeza. Kemudian di sekolah kita cuba sedaya upaya supaya para pelajar cermat, guru-guru dan pelajar cermat dalam pemilihan perkataan. Jangan mengejek, jangan melabel, jangan membuli. Masih berlaku kerana anak-anak tetap datang dari masyarakat yang sama, tetapi kita tidak menormalisasikan dia. Kalau perkara itu berlaku, kita akan address, kita akan bimbing para pelajar supaya perkara ini dapat dihentikan. Benda-benda itu memberikan ruang yang membolehkan anak-anak yang seperti ini bernafas. Okey. Kepulangan saya setahun ke setahun semenjak saya di Finland hinggalah ke kepulangan pada tahun ini adalah sentiasa setiap tahun tu kita bawa satu tema. Maksudnya saya mengkaji sesuatu dekat Finland ataupun dekat Ireland, saya balik ke Malaysia dan kita akan kemaskan pendekatan. Dan tahun ini kepulangan saya ke Malaysia tahun 2025 ni, fokus utama kita adalah untuk memberi keyakinan kepada cikgu-cikgu bahawa benda-benda yang kecil-kecil yang cikgu buat sebelum ini yang membantu sangat-sangat anak-anak ni sebenarnya bukanlah sekadar semata-mata ihsan cikgu, but you are actually doing the right thing. Dan benda yang cikgu buat itu, cikgu lain pun boleh buat dan patut buat kerana dia duduk di bawah satu kerangka teori yang kukuh yang dikenali sebagai inclusive education, dengan tools dia ialah Universal Design for Learning, iaitu mempelbagaikan bentuk bahan belajar dan mengajar, mempelbagaikan cara belajar dan mengajar,
mempelbagaikan cara pelajar menunjukkan kefahaman dia dan mempelbagaikan cara bagaimanakah guru hendak membuat exam, nak mentaksir pelajar. Kalau kita nak mentaksir vocabulary atau perkembangan perkataan pelajar dalam subjek bahasa Melayu contohnya, kalau pelajar mengalami kesukaran untuk menulis, dia boleh bercerita, dan bercerita cikgu boleh rekod, boleh rakam dan dengar dan memberikan markah. Kecualilah kalau yang hendak ditaksir itu adalah kemahiran menulis, maka perlulah menulis. Cuma mungkin boleh tulis tangan ke tulis komputer. Kita cuba explore benda-benda yang tadi. Masih jauh, tapi kita dedahkan kepada cikgu yang paling penting secara ideanya, bahawa guru menerima bila nampak pelajar-pelajar ada masalah, kebosanan, hilang motivasi belajar, sebelum nak ambil pemadam whiteboard, nak baling kat kepala budak-budak, pengalaman yang ramai kita alami dulu, fikir dulu apa benda yang kita boleh buat sebagai guru. Seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang apabila dia didesak oleh orang ramai supaya mengajar tiap-tiap hari sebab mereka suka nak belajar dengan dia, Abdullah bin Mas'ud kata, tak, aku hanya mengajar kamu seminggu sekali je, hari Khamis. Dan satu-satunya sebab kenapa aku buat macam tu ialah kerana aku khawatir kalau aku mengajar tiap-tiap hari, aku akan mencetuskan kebosanan pada kamu. Dan aku buat begini kerana ini yang aku belajar daripada Nabi SAW. Maknanya, guru tu ada strategi untuk mengelakkan daripada murid bosan. Momentum. Ya, dan bukannya guru kata kalau bosan ni tak minat belajar lah. Ataupun kalau dalam Quran ke, tak nak masuk syurga ke. Kan, duk fikir benda lain hukum tu. Hukum pelajar. Jadi, Nabi SAW pun buat sesuatu, sahabat menyedarinya, mereka juga melakukan benda yang sama. Kita nak hidupkan balik bahawa ini bukan teori datang daripada negara barat, daripada orang putih ke apa ke. Sebelum barat kenal benda ni untuk memperbaiki sistem mereka, benda tu dah ada dalam agama kita, tapi kita tercicir. Sehingga ketika kita mendakwa, kita menawarkan pendidikan Islam, dalam pendidikan Islam kita itu ada banyak amalan yang tidak mesra Islam, malah amalan jahiliah. Betul. Yang belum disaring, seperti kita menyaring riba, gharar dan lain-lain hingga lahirnya ekonomi Islam. Pendidikan Islam kita masih belum murni kerana ada banyak benda yang tak kena yang harus kita keluarkan daripada sistem tu. Okey. Itulah Ustaz sungguh kata menepatilah apa yang kita tengok dari segi kesinambungan dan juga realiti kan. Sebab selama ni kadang-kadang seolah-olah dia tak menyatu antara sesuatu yang sangat ideal. Contoh, kalau Ustaz boleh sentuh sedikit lah tentang kebiasaannya. Tak kisahlah tempat kerja ke, universiti ke, sekolah ke. Dia ada satu isunya tentang neurodiversity ke OKU secara umum adalah tak bersedia. Kan, saya rasa Ustaz ni kan contohlah. Kalau dari segi ada 1% ke misalnya untuk pekerja. Jadi jawapannya tak bersedia. Kenapa? Jadi kita risau nanti dia akan begitu, dia akan begini. Maknanya dia gini, yang kita faham untuk anticipate tu tak salah kan. Maknanya kita takut berlaku. Tu satu. Dan stigma masyarakat juga, nanti adalah tu pegang kat OKU kan, kalau Ustaz pun perasan lately. Jadi macam mana, sebab realitinya keadaan ni dia bergantung kepada konteks. Jadi mungkin Ustaz boleh berikan pandangan, terutama dengan pengalaman Ustaz yang banyak kan dan luas di luar negara, termasuk di Timur Tengah dan sebagainya. Di mana sebenarnya titik pertemuan bercakap tentang bersedia tu? Contohlah saya ambil satu senario kan. Macam kami ni Universiti Engineering, Universiti Kejuruteraan. Walaupun kita telah menghasilkan sekian graduan misalnya, dan semuanya disantuni dengan sangat baik secara organik, kita boleh kata, sebab dia reasonable accommodation kan. Maksudnya bila kita cakap tentang high function ni bermaksud dia guna apa yang sedia ada je kan. Tapi dia akan timbul sebenarnya tak, sebenarnya begitu, sebenarnya begini. Jadi nasihat Ustaz sebagai orang yang berpengalaman, bagaimana di negara-negara maju, sebab bila melalui pengalaman kami lah pergi ke beberapa negara kan, dan bila kita lihat konsep macam Ustaz sebut tadi tu memang sangat berlaku. Maknanya dia tak tunggu
terlalu sempurna dulu, perfect dulu dan sebagainya, baru bersedia yang diistilahkan tu. Jadi macam mana kita nak meyakinkan, maknanya kita bukannya orang kata macam mana nak panggil, kita bukan nak menidakkan kegusaran mereka, tapi boleh ke kalau kita boleh kata pelan-pelan kayuh ataupun gradually, dan macam Ustaz sebut tadi, dia bergantung kepada, kalau dalam industri ni kita panggil survey need analysis. Maknanya from time to time kita akan ni, contohlah yang saya tengok kalau macam neurodiversity ni kan, mungkin dia perlukan tempoh menjawab yang lebih panjang, mungkin dia perlukan satu bilik yang tak banyak gangguan, supaya contoh macam even dia pakai earmuff dan sebagainya. Betul tak Ustaz? Kan, daripada kita terus kata kalau dengar macam ni tak boleh begitu, tak boleh begini. Sebab dalam keadaan yang ada, apa yang berlaku, contoh ini realiti lah, tidak semua yang masuk ke universiti ataupun tempat kerja tu, sebab kita semua ni boleh dikatakan bakal OKU kan, boleh dikatakan. Jadi ini adalah sesuatu yang di luar kawalan kita juga. Contoh ada pelajar tu mungkin disebabkan satu tekanan yang terlalu melampau berlaku dalam hidup dia, dia akan terdedah kepada trauma yang lama-kelamaan boleh membawa kepada ni yang tertentu. Sama juga kata dari segi pembelajaran, mungkin selama ni dia tak sedar, tapi makin lama, ini yang kita alami, baru dia sedar, dia sebenarnya ada autism. Misalnya autism pula spektrum dia mild sahaja, tapi ada keperluan untuk berdaftar. Jadi apa pandangan Ustaz lah untuk menghadapi keadaan yang dikatakan bersedia tak bersedia ni? Bila saya nak memulakan proses menulis tesis master saya yang baru-baru ini, saya perlukan bantuan daripada Disability Service untuk membuat panggilan kepada komuniti pelajar ADHD di universiti, mencari siapa yang berminat untuk saya temu bual. Disability Service di universiti saya mengatakan kepada saya bahawa biasanya mereka tidak membantu pelajar dalam kes-kes yang seperti ini kerana terlalu banyak permintaan. Tetapi dalam kes saya mereka bersetuju kerana ada 2-3 faktor. Salah satu faktor paling utama ialah kerana saya sendiri adalah individu ADHD yang membuat penyelidikan tentang ADHD. Dari perspektif di sana, itu dilihat sebagai satu kelebihan. ADHD researcher researching on ADHD adalah satu kelebihan. Betul ada sisi mungkin saya boleh bias, maka ketika saya memohon ethic approval, saya kena panjangkan sedikit penerangan tentang positionality dan juga triangulation. Maknanya setakat manakah kesedaran saya terhadap siapa saya untuk mengkaji hal ini, kerana saya boleh menjadi bias sebab somehow macam saya sedang mengkaji diri saya sendiri. Kemudian yang keduanya, triangulation, saya ada strategi. Saya nak check kajian saya dengan siapa. Tetapi saya tahu di banyak tempat lain, jika penyelidik itu adalah penyelidik yang OKU yang disable-nya tidak kelihatan seperti saya, dia boleh terpaksa menyembunyikan hakikat bahawa dia adalah seorang ADHD contohnya. Kalau ADHD, menyelidik tentang ADHD, kalau tak kena gaya macam yang doktor sebutkan tadi, mungkin orang akan mempertikaikan kualiti penyelidikan dia sebab dilihat ADHD itu sebagai masalah pembelajaran, kecacatan. Jadi hal ini perlu dibetulkan di peringkat ideologi, di peringkat kefahaman dan kepercayaan. Kalau dalam istilah bahasa Inggeris disebut sebagai nomenclature, maknanya bagaimana kita mengubah istilah kan. OKU tu kurang upaya ke, kelainan upaya ke, ataupun macam mana. Saya rasa dari segi amalannya, saya sebagai pelajar berkeperluan khas di universiti, perkara pertama yang dilakukan oleh universiti ialah need assessment yang dah sebut tadi. First kali datang, bila kita log in ke sistem universiti, kewujudan sistem yang menyokong pelajar seperti saya ni terus nampak. Dia terus ada dua pathway. Satu, klik di sini untuk melihat student record, financial record, result examination sebagainya. Di sebelah kanan tu adalah support system. Jadi kalau pelajar macam perlukan bantuan, dia terus nampak benda tu ada kat situ. Visibility tu sangat-sangat dijaga. Yang keduanya, terus kepada need system, need analysis. Dan need analysis ni bagi saya balik pada apa yang Nabi SAW tanya kepada Alhamdulillah Ibu Maktum tadi. Hal laka min hajah.
tak bersedia. Memang sampai bila kita tidak akan bersedia? Kerana jika kita bercakap tentang soal sedia ke tidak sedia, kita mungkin masih dalam paradigma special education, iaitu kita nak fix individu berkenaan rather than fokus kepada barrier dan co-create bersama. Satu daripada dapatan penyelidikan saya berkaitan dengan ADHD yang ada dekat dalam tesis tu ialah individu ADHD kerana kondisi yang ada gangguan pada neurotransmitter dia tu menyebabkan cara dia menafsirkan pengalaman dia tu berbeza di antara seorang dengan seorang yang lain. Jadi kalau misalnya kita kata, saya guna Google Calendar dan Google Calendar sangat membantu saya untuk mengatur hidup saya, awak pun mungkin patut cubalah. InsyaAllah individu ADHD tu tak berminat nak cuba. It might work for you but not for someone else. Jadi, one size doesn't fit all. Jadi di universiti kami ada sejumlah wang yang diperuntukkan oleh universiti untuk pelajar seperti kami. Kalau nak subscribe ChatGPT Plus, nak gunakan Grammarly Go ataupun apa-apa sahajalah kita kata assistive tools, ada bantuan kewangan yang disediakan. Tetapi peraturan awalnya ialah dia dihadkan. Bantuan kewangan ni hanya boleh pakai untuk bantuan kategori 1, 2, 3, 4. Jadi saya memberitahu kepada Disability Service, ada kemungkinan tak kalau kita boleh ubah benda ni? Sebab saya tak boleh bercakap berkaitan dengan autism, disleksia dan lain-lain, tapi untuk ADHD, pelajar tu sendiri yang tahu apa yang boleh membantu dia. Put more trust on the student, let the student decide dia nak gunakan bantuan tu untuk apa. Mungkin boleh letakkan syarat, kena report semula kepada kami, awak gunakan duit untuk apa, serahkan resit supaya kita boleh study dan kita nampaklah pattern tu kemudian. Tapi jangan hadkan, sebab kalau hadkan, kami ada bantuan 1, 2, 3, 4, awak boleh gunakan ini hanya untuk 1, 2, 3, 4, dia tidak optimize. Dan pihak universiti setuju, dia buang syarat tu dan diberikan kepercayaan kepada pelajar. Empowerment lah. Yes. Jadi daripada temu bual dan data analisis dalam tesis saya itu, dia berakhir dengan institutional accommodation recommendation, iaitu bagi individu ADHD terutamanya, sokongan itu hendaklah dalam bentuk multimodal. Multimodal maknanya gabungan di antara medical intervention, pharmacological intervention, behavior therapy, cognitive therapy dan pelbagai lagi yang lain, bukan hanya salah satu. And then yang kedua, sokongan itu juga perlulah dilakukan bersama, co-created together. Sit down dengan pelajar berkenaan dan tanya. Kalau kita bayangkan di universiti dekat Malaysia, saya tidak pasti bagaimana situasinya, pasti doktor boleh kongsikan selepas ini. Salah satu daripada kelas yang saya ikuti ketika di Ireland itu ialah profesor kami adalah seorang yang tidak melihat, buta penglihatan. Dia menceritakan perjalanan bagaimana dia daripada seorang kanak-kanak sampailah dia akhirnya boleh menjadi seorang profesor kerana accessibility telah diberikan penekanan, dan even dekat Ireland sekarang ni benda tu dah legally required. Kita buat website, bila kita conference kena ada sign language kat depan, closed caption untuk keluar secara real time apa benda yang sedang kita syarahkan. Semua benda tu telah menjadi baseline asas. Bila kita letakkan gambar, image, poster yang ada maklumat, kita wajib menyertakan alternative text kat belakangnya supaya orang yang tidak melihat, kalau dia membaca kandungan itu dengan alat bantuan kat komputer, alat itu boleh membaca maklumat berkenaan dan dia tak ketinggalan. Supaya kami para pelajar nampak bagaimana dia tidak mungkin sampai ke peringkat boleh menjadi profesor melainkan kerana adanya persetujuan masyarakat untuk sama-sama bantu. Dan saya bayangkan misalnya di Malaysia, kalau pelajar yang buta penglihatan, macam mana dia nak buat PhD? Viva, macam mana nak Viva dalam keadaan dia tidak melihat? Jawapannya ialah sampai kiamat pun kita tidak bersedia. Dan mungkin kita tolak pelajar sebab kita anggap kita tak ada kepakaran. Tetapi pendekatan yang sepatutnya dipakai ialah terima dan co-create bersama. Tanya pelajar tu, bagaimanakah cara untuk awak demonstrate kefahaman awak? Bagaimana awak nak tunjukkan cara yang lebih berkesan untuk awak menunjukkan? Syaratnya, bila kita tanya begitu, barulah kita tahu dan kita buat sesuatu mengenainya. Cuma mungkin di negara kita ni, dia perlu kepada satu paradigma, taklah paradigma baru sangat, tapi maknanya
relax sikit dengan format, dengan struktur, kerana benda tu yang banyak menyusahkan. Istilah orang sekarang tak relax lah. Tak relax kan. Kalau ada satu cara tu, itu je lah cara yang kena ikut, walaupun menyusahkan. Dan sebenarnya bukan itu yang kita nak semak pun. Yang kita nak semak ialah kandungan. Berapa ramai orang cerdik, orang bijak pandai yang kita sia-siakan sumbangan mereka hanya kerana mereka menjadi mangsa orang-orang yang baik hati tapi masih terperangkap dengan soalan kami belum bersedia. Kan? Kita takkan bersedia sampai bila-bila kecuali kita ambil cara Nabi tolong Abdullah ibn Maktum. Halaka min hajah, apa keperluan kau? Ceritakan pada kami. Ya Allah, sungguh cantiklah apabila Ustaz menggabung jalinkan antara realiti di negara maju dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah tentunya macam Ustaz katalah, sebenarnya dunia ni ialah kita kan hidup dalam sangkaan-sangkaan kan. Jadi Ustaz telah memberi satu pendekatan yang bukan saja kita panggil systemic approach, tapi dalam masa yang sama kita mungkin boleh kata pragmatik. Maknanya kita bila kita bertanya tentang ibarat customer lah kan, maknanya apa pendekatan Rasulullah tu daripada 1400 tahun yang lepas sebenarnya dah pun ada. Jadi kita gabung jalinkan dengan yang sedia ada, sebab Rasulullah pun kata mendidiklah mengikut zaman. Jadi kalau ibarat untuk institusi pendidikan ni, kita didiklah mengikut konteks yang tertentu. Contoh kalau keutamaannya adalah teknikal, kejuruteraan, macam kami lah kan, kita santunilah hajah dari segi itu kan. Contoh mungkin dari segi safety-nya tetap kita nak jaga, tapi dalam masa yang sama mungkin kita lebih sangat suka dengan Ustaz sebut tanya dan juga dalam masa yang sama bina bersama. Kan, sebab dari situ kita boleh tanya. Dia ibarat macam kita pergi restoran lah kan. Nak makan apa, jadi baru kita ni, kalau tak sampai bila makanan tu tak ready. Betul. Kan, sampai bila kita takkan serve apa-apa. Dan saya mencelah sikit Doktor, maknanya dan kita juga jangan lupa kadang-kadang kita mungkin tak sedar bahawa kita sedang menikmati benda yang kita dah anggap biasa, tapi benda tu adalah hasil sumbangan orang yang quote-unquote OKU. Contohnya sebagai orang Islam, kita baca Al-Quran di Malaysia ni dengan qiraat Imam Asim. Imam Asim orang buta. Orang buta yang memberikan cara baca yang kita baca pada hari ini. Tiba-tiba pada hari ini bila kita nak ajar mengaji kepada anak-anak yang tidak melihat, kita melihat itu sebagai masalah. Dan kita kata tak payahlah baca Quran kot, tak mukallaf kot agaknya kan. Jadi maknanya kita kena menginsafi lah hal ini kan, dan cuba buat sesuatu. Muhasabah balik lah. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Mungkin ada soalan. Kita dah hampir ke penghujung sebab kita mula agak ni. Okey. Jadi saya ada soalan yang dikirimkan kepada Ustaz. Okey Ustaz, ini adalah satu soalan yang mungkin agak ni lah kan. Pandangan Ustaz lah secara peribadi kan, berdasarkan pengalaman dan pengamatan Ustaz. Sebenarnya bercakap tentang neurodiversity dan juga orang OKU fizikal, kebanyakan masa kita akan jumpa contohlah pada orang OKU tu ada beberapa isu. Pertama, istilah tu sendiri. Ini yang saya sangat daripada soalan ni lah yang pada yang bertanya ni sangat perlukan pencerahan. Sebab ikut akta OKU mengatakan bahawa ianya adalah orang kurang upaya, disebabkan yang Ustaz sebut tadilah kan. Maknanya kita kan cakap tentang equity, equitability, dan kita pun selalu ada training-training yang berkaitan, di mana sebenarnya yang disable tu adalah persekitaran. Contoh kalau orang tu nak naik dia nak naik dengan kursi roda, kita buat ramp, macam itulah. Dan kalau dari segi pendidikan, macam Ustaz cakap tadi, kita perlu keluar pada kerangka pendidikan khas tetapi pendidikan inklusif. Tapi berbalik kepada punca kuasa, Ustaz, dia selalu terperangkap dengan istilah OKU tu sendiri. Ada yang mengatakan sudah tiba masanya kan, yang perlu ubah. Sebab saya mendapat daripada orang OKU sendirilah, dan juga daripada
kita boleh kata sumber yang sahih yang mengatakan bahawa kurang upaya tu perlu dikekalkan supaya assistance tu berlaku. Contoh dia yang kurang tu adalah penglihatan, sebab tu kita sediakan screen reader kan, makna teknologi tu sebagai pemberdaya. Kalau kita tak declare kan, dia agak mencabar untuk kepada ekosistem tu sendiri untuk membantu. Itu satu persoalan pokok lah. Yang kedua, selain pada istilah tu, sebab dia berkait dengan banyak kan, dengan convention yang berkaitan dan dan seterusnya lah. Maknanya dia tak berkesudahan tentang perdebatan istilah tu. Keupayaan kelebihan usaha ke kan. Sebab setakat ni kalau secara aktanya memang kurang upaya. Jadi itu satu persoalan. Sebab dia berkait dengan banyak-banyak isu dan polemik yang berlaku. Dan soalan yang terakhir daripada orang yang berbeza adalah berkenaan dengan kita boleh kata masa depan lah kan. Mungkin bunyinya agak ni kan. Pandangan Ustaz sendiri, apakah caranya untuk setiap OKU ni mempunyai satu kalau kita boleh kata masa depan dia yang tersendiri dari segi nak merencana. Sebab misalnya macam Ustaz sebut tadi, macam mana kita nak tahu, sebab kita ada 7 kategori kan. Dan kadang-kadang dia ada sekarang ni dah pelbagai pun. Jadi pandangan Ustaz lah, macam mana kita nak merencana dari segi ekosistem pendidikan ni dia bercantum dengan alam pekerjaan dan juga dia kembali ke masyarakat. Sebab konsep dalam Islam ni kan dia ada fardu ain, fardu kifayah dan sebagainya. Sebab dia dah sampai ke sekarang ni, contoh adakah mereka ni boleh berkahwin kan, ada keluarga dan sebagainya. Jadi silakanlah Ustaz, sebelum kita rumuskan. Hal itu adalah memang dilema yang terjadi bila mana pendidikan khas beralih kepada pendidikan inklusif. Di island sekurang-kurangnya ada kecenderungan yang jelas kelihatan, kecenderungan yang berlebih-lebihan pada menolak medical model dengan menganggap bahawa kecacatan ini adalah sekadar kepelbagaian latar belakang manusia. Dan isunya memang kita juga maklum kerana label-label itu datang dengan stigma, bully, name callings dan menyebabkan individu itu sendiri rasa lemah. Ya, dia macam tak berkesudahan. Macam tak berkesudahan. Tetapi dalam assignment kos utama saya itu juga saya address topik ini, bahawa apabila kita menganggap isu-isu tadi, kalau kurang upaya ditukar kepada kelainan upaya, maknanya tak ada masalah lah dekat situ. Jadi kerajaan kenapa nak keluarkan duit lebih untuk bantu? Sebab tak ada masalah. Nak claim insurance, kenapa nak claim insurance kalau ADHD bukan penyakit tetapi hanyalah keunikan dan menjejaskan banyak benda. Malah normalisasi. Ya, normalisasi. Malah juga kalau sekiranya medical model ini dihapuskan, ADHD adalah di antara yang boleh menjadi mangsa yang paling besar. Sebab dalam keluarga neurominorities, ADHD adalah kita kata satu kategori yang paling mendapat manfaat apabila sah ADHD, kerana apabila dengan pengesahan diagnosis ADHD, dia ada akses kepada pharmacological intervention, istilahnya makan ubat tertentu, stimulan, dan memang impact dia sangat besar jika dibandingkan dengan disleksia, dyspraxia, malah autism dan lain-lain. Dan bila kita menghapuskan label dan kita nak menganggap ini hanyalah sekadar kelainan manusia, kita juga berkemungkinan memberikan sokongan yang bukan research based dan tidak menepati keperluan. Contohnya, kita beri kepada pelajar ADHD tambahan masa exam. Pelajar ADHD tak perlu kepada tambahan masa. Rakan-rakan disleksia akan mendapat manfaat. ADHD mungkin lebih mendapat manfaat kalau jam besar yang tik-tik kat depan tu kita turunkan, kerana dia mendatangkan rasa overwhelmed bila tengok kan. Jadi kita perlu kekalkan label. Oleh demikian, saya fikir isu ini sebagai umat Islam terutamanya, kita ada kerangka kita sendiri. Dalam surah Syura bila Allah Ta'ala sebut kata Allahullazi anzalal kitab bil haqqi wal mizan. Allah adalah Tuhan yang menurunkan kebenaran, menurunkan Alkitab yang di dalamnya ada kebenaran. Kebenaran tu ada bersama-samanya kembar satu lagi, iaitu keseimbangan. Jadi orang Islam perlu committed pada mencari titik imbang. Bukan inklusif sampai menafikan label,
dan bukannya fokus kepada label berasaskan medical model sampai tidak inklusif. Jadi bagi individu-individu yang masalah yang mereka hadapi itu adalah pada kecacatan yang kelihatan seperti buta, pekak, mereka boleh menjadi mangsa jika kurang upaya ditukar kepada kelainan upaya, kerana mereka memang kurang upaya pada kefahaman mereka seperti yang saya sebutkan tadi. Tetapi bagi individu-individu yang neurodivergent, isunya mungkin berbeza sedikit. Asasnya, kenapa orang buli, kenapa stigma, kenapa label, kenapa tidak inklusif. Label-label tu bukan faktor penyumbang utama. Tak ada label pun orang masih boleh membuli dan menggelar. Ada label pun mungkin masih tak dapat bantuan. Yang perlu diperbaiki adalah pengetahuan tentang cabaran-cabaran tadi dan kesungguhan untuk memberi bantuan. Basically, kita perlu memperbaiki apa yang kita faham tentang kepelbagaian masalah yang mereka hadapi dan dibantu. Itu yang pertama yang saya tekankan. Dia punya kata kunci dia ialah seimbang di antara paradigma special education dan inclusive education. Medical model ada peranan, label ada peranan yang perlu dipertahankan. Pada masa yang sama, inclusion tetap perlu dijayakan tanpa mengorbankan label. Dan stigma, buli, diskriminasi tetap berlaku walaupun pendidikan inklusif telah diletakkan sebagai satu kerangka. Jika kita masih tidak ubah apa yang kita faham dan apa yang kita percaya, seperti yang kita bincangkan di sepanjang siri ini kan. Kemudian yang kedua, kebimbangan besar saya kerana saya berada dalam dunia pendidikan ialah bila mana sistem pendidikan kita, terutamanya pada kurikulum, pada silibus yang semakin lama semakin kompleks, menyebabkan bukan sahaja individu yang ada masalah pembelajaran menghadapi masalah pembelajaran, pelajar-pelajar yang tidak ada sebarang diagnosis pun dah macam orang cacat jadinya. Ya, betul. Tak boleh nak belajar. Kan? Dan di situlah kebimbangan besar saya. Bangunan, apabila requirement, tuntutan reka bentuk bangunan mesti ada koridor 3 tingkat, ada tangga, dan itulah standard bangunan sekolah kita. Sedangkan mungkin macam doktor sebutkan tadi, ada pergi ke Sweden, mungkin nampak bangunan sekolah berbeza, tingkat je kan? Kerana penyelidikan telah pun memberitahu bahawa koridor itu tidak digunakan secara maksimum untuk manfaat belajar, dan di situlah banyak berlaku kemalangan dan buli. Betul. Mereka manfaatkan data itu, mereka buang koridor, ubah bangunan, jimat duit dan inklusif untuk ramai. Jadi pada saya, untuk masa hadapan yang lebih baik bagi individu-individu yang ada, orang kata, isu kelainan upaya ataupun kurang upaya ni tadi, mereka perlu mendapat pengalaman yang cukup ketika belajar bahawa mereka ni adalah warga negara yang berguna. Mereka adalah manusia yang berguna. Mereka boleh menyumbang dan sumbangan mereka itu diperlukan oleh dunia. Kita tak boleh beritahu benda itu kepada mereka, tetapi mereka perlu melalui pengalaman yang meyakinkan mereka bahawa mereka memang ada tujuan fungsi yang diperlukan. Dan untuk membolehkan perkara itu terjadi, di situlah desakan yang tak boleh nak menunggu lama untuk sistem pendidikan kita, kurikulum, silibus, infrastruktur fizikal tu perlu diubah suai agar contohnya, misalnya di sekolah kami, mungkin bila kita sebutkan kita nak pelbagaikan cara exam, tapi adakah itu memanjakan pelajar? Sedangkan SPM kita tak boleh adjust, IGCSE kita tak boleh adjust. Betul? Yang itu realiti kehidupan. Tetapi pelajar kita nak pastikan sebelum dia bertemu dengan SPM pada tahun kelima di sekolah ataupun IGCSE pada tahun kelima di sekolah, dia sudah ada 4 tahun pengalaman di sekolah dengan exam yang pelbagai cara yang kita boleh buat tadi. Dia tahu dah sebenarnya dia pandai, sebenarnya dia boleh. Cuma dia terpaksalah bersabar kerana kat depan nanti ada benda yang dia tak boleh nak ubah dan dia kena hadapi. Dan bila dia hadapi, kita sediakan dia. Jadi bila dia dapat markah yang mungkin rendah daripada orang lain, markah rendah tu tidak memakan moral dia. Dia tahu bahawa bukan dia tak pandai, tapi format itu mencabar dia.
Jadi kita menyediakan pelajar untuk dia lebih confident dan tenang menghadapi realiti kehidupan, sebab bukan semua benda kita boleh ubah. Jadi individu yang ada keperluan khas, yang ada cabaran-cabaran, dia akan bertemu dengan banyak kesusahan dalam realiti. Tapi kalau dia dapat peluang untuk menerima pendidikan yang telah cukup membuktikan kepada dia semasa dia di sekolah, dia boleh belajar macam orang lain, dia pandai macam orang lain, dia ada idea yang macam-macam untuk buat, kesusahan-kesusahan itu dia akan hadapi, tetapi dia akan dengan lebih tenang. Saya rasa kisah utamanya secara ringkas, seorang perempuan jumpa dengan Nabi SAW, dia kata tolong doakan dia, sebab dia menghadapi satu keadaan tak tahulah apa bendanya, tapi dia akan hilang kawalan diri dan dia akan bertelanjang. Tolong doa supaya sembuh. Nabi SAW kata, kamu ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, aku doakan kamu dan kamu sembuh. Pilihan yang kedua ialah kamu bersabar, dan dengan sabar itu kamu masuk syurga. Dan perempuan itu kata, saya pilih sabar, sebab kalau sembuh belum tentu masuk syurga. Saya pilih sabar, dan saya nak sabar tu supaya saya boleh masuk syurga. Cuma tolonglah doakan aku Rasulullah, supaya bila keadaan tu berlaku, dia tak sampai bertelanjang. Dan Rasulullah doakan dia. Jadi individu-individu kurang upaya, kelainan upaya, segala kepayahan yang berlaku, orang faham ke orang tak faham, orang nampak ke orang tak nampak, mudah-mudahan Allah balas dengan syurga. Cuma yang penting, kita sedar bahawa masalah yang kita hadapi bukan kerana kita menyusahkan orang, bukan kerana apa, tetapi kerana hikmah-hikmah yang pelbagai yang datang. Itulah yang saya harapkan, perbaiki pendidikan supaya anak-anak ini bila mereka pergi ke realiti kehidupan yang penuh cabaran itu, mereka pergi sebagai orang yang telah diperkasa dan bukannya orang yang sekadar telah dibantu dan dibetulkan. Okey, alhamdulillah, nampaknya segala yang dikongsikan dan pencerahan yang Ustaz berikan, moga sedikit sebanyaklah mampu untuk merungkaikan banyak kemusykilan yang selama ni berlaku, dan apa yang kita berikan pencerahan ni semoga menjadi asbab lah untuk merungkai dan juga membuka lebih banyak inisiatif. Sebab sesungguhnya bila kita pergi kepada pendekatan, kita pun dah di penghujung Ustaz, kita pergi kepada pendekatan sebagai satu ummah, mana satu keluarga kan. Seperti mana dalam hadis pun ada menyebut al-muslim alal muslim kal jasad. Jadi sebenarnya sesungguhnya tak kisahlah kita ni apa pun keadaan kita, kita sebenarnya merasa. Kalau istilah yang lebih hampir dengan kita pun, cubit peha kanan, peha kiri terasa. Jadi dalam konteks yang kita maksudkan dengan hati emas ni adalah orang yang juga mempunyai satu hati dan jiwa yang besar kan. Dan sesungguhnya apa yang dikongsikan oleh Ustaz pada saya memang sangat rare lah istilah orang sekarang ni, ataupun kita boleh kata satu yang sangat mengharmonikan beberapa pandangan yang pelbagai, dan juga lebih daripada tu dia mampu mencantumkan antara teori dan juga praktikalnya lah, terutama dari segi apa yang kita boleh lakukan. Sebab dalam kebanyakan masa kita akan tersangkut dekat mana-mana keadaan lah, sama ada kita sendiri sebagai individu ataupun sebagai komuniti dan juga sebagai ummah lah secara keseluruhan. Jadi Ustaz, sebelum kita berakhir pada hari ini, kita mungkin ada kata-kata akhir lah ataupun harapan daripada Ustaz. Saya harap usaha-usaha ni diteruskan, dan seperti biasa setiap tahun saya balik, agendanya ialah kami buat program, dan program-program tu ialah untuk benda-benda yang kami buat di sekolah, rakan pendidik dan lain-lain boleh manfaatkan. Bukanlah kata mengiklankan secara komersial, tidak, tetapi di bawah Yayasan Pendidikan Khalifah dekat Facebook saya ada letakkan banyak program selama lebih kurang 2 minggu berbaki saya di Malaysia, yang kita berbincang tentang pendidikan inklusif, pendidikan karakter, bagaimanakah kita boleh menjayakannya. Hasrat kita ialah supaya kita bukan lagi hanya berseronok mendengar idea-idea ni, tapi kita perlu segera merealisasikannya bagi boleh buat. Jadi misalnya di blog saya hasrizal.com tu ada maklumat-maklumat tu mungkin boleh membantu, dan sekiranya saya dah berada di island
tidak lagi berada di sini, saya harap individu-individu yang berminat dan Pusat Pendidikan Inklusif di UMP sendiri, maksud dia tanya-tanyalah khabar agar walaupun saya sudah menetap kekal di luar negara, saya dapat sama-sama bekerjasama untuk kita bantu satu sama lain untuk mencapai ummah yang melangkaui benua, lautan dan daratan tadi. Mudah-mudahan Allah redha kita semua dan kita bergerak ke arah kebaikan. Wallahualam. Baik, insya-Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itulah kerana orang kata masa begitu mencemberui kita, kita sekali lagi nak mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Hazrizal atas ilmu dan juga buah fikiran, idea yang dikongsikan. Moga-moga menjadi asbab lah, macam Ustaz kata, untuk kita sama-sama menjadi khalifah yang memakmurkan muka bumi Allah SWT, di mana tiada yang terkecuali dan semuanya istimewa dalam bentuk yang tersendiri, sebab sesungguhnya Allah telah menjadikan kita dalam keadaan yang sempurna, insya-Allah. Jadi saya rasa itu sahaja. Kita nak mengucapkan terima kasih kepada siapa yang sudi untuk mendengar perkongsian kita dan bersama-sama dengan kita di mana-mana platform yang ada. Jadi sekali lagi kami di Pusat Perkhidmatan Inklusif ingin memohon maaf atas salah dan silap, dan sekali lagi insya-Allah di lain ruang dan waktu kita akan bersama lagi dengan Ustaz Hazrizal. Mungkin bukan sahaja macam yang Ustaz sebut tadi, kita boleh panjangkanlah dalam bentuk penulisan dan kajian dan seterusnya, insya-Allah. Jadi itu saja, wallahu alam. Kita jumpa lagi insya-Allah, dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Assalamualaikum dan terima kasih. Waalaikumsalam.